Sebelum para penjaga diuji, sebelum keseimbangan dunia mula retak, di sinilah kisah ini bermula. This is mini world but big stories. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Mini World Law, yang dimana kita akan membincangkan tentang sejarah permulaan dan law bagi mini world yang aku buat. So, ini watak yang terakhir yang aku dah mention 2 kali dalam konten sebelum ni, iaitu Carnix, penjaga kerajaan Etelgard. Okay. Etelgard ni dia kerajaan dia elemen tanah, so dia darat punya ni lah. Okay. Tak mau bincangkan pasal kerajaan, tak mau, kita bincangkan pasal watak ni. Okay. Watak Carnix ni dia merupakan behemoth, tanah purba, gelaran dia. As I said, tanah tadi, elemen dia obviously bumi, and aku tambah satu lagi, gempa. Okay. So elemen dah, gelaran dah, sifat dia. Sifat dia, ia seorang yang pendiam, macam Silurian, tapi dia also keras. Keras apa nanti aku ceritakan. Pendiam, keras, dan dia juga sangat setia. Dia lagi setia daripada Eloria lah. So if ada dalam kalangan watak-watak ni yang akan berpaling arah, yang terakhir sekali akan berpaling arah ialah watak Carnix sebab dia sangat setia. Okay, itu sifat dia. Peranan law untuk Carnix ni, like I say, dia menjadi benteng dunia. Macam Drakta dia ada benteng dunia saja, ni benteng satu dunia. Dan ia juga merupakan asas dalam dunia ni sendiri. Sebab dunia kan ni dengan tanah kan, dia asas dia. Sebab dia satu dia function dia. Selagi dia berdiri, selagi dia tak mati atau dia dimusnahkan, kerajaan Etelgard masih akan berdiri walaupun sudah hancur. Itu dia. Itu plot twist sikit. Peranan law sudah, kita akan berbincang tentang cara Carnix bertarung. Cara dia bertarung senang je, dia gunakan serangan fizikal sebab badan dia besar, obviously, tanah kan. Serangan fizikal, gempa bumi, macam aku mention tadi, gempa bumi. So, dia akan bagi gempa bumi tu, and enemy akan, orang kata pun mudah untuk mengelirukan lah, dikelirukan mudah. Dan dia juga menjadi perisai batu semula jadi. Gitu. Like I said, the benteng, okay. Alright, itu cara bertarung. And like usual, setiap watak ada kelemahannya yang tersendiri. So watak Carnix ni, sebab dia besar, memang dia besar tu punya orang, so dia pergerakan dia lambat, perlahan pergerakan dia, and dia juga sukar untuk menyesuaikan diri. Memang satu dunia ni asasnya ialah tanah, tapi dia lambat untuk menyesuaikan diri dalam kerajaan lain. That's why aku buat kerajaan Etelgard ni kerajaan terakhir yang kita akan pergi. Pergi kenapa? Nanti aku akan ceritakan, okay? So itu kelemahan. Kita bergerak kepada kod kerajaan kod Carnix. Kod dia berbunyi begini: aku tidak bergerak kerana akulah tanah itu sendiri. Okay, faham tak? Maksudnya dia sebenarnya tak bergerak pun, sebab dia like acid lah, dia behemoth tanah purba. Dia pun terdiri daripada tanah. That's why dia kata dia tak bergerak pun. Padahal ada je, memang ada dia punya, orang kata pun fizikal punya bentuk. Tapi kod dia berbunyi begitu, dia tak bergerak sebab dia sendiri tanah. Gitu, okay. So, aku rasa video ni paling singkat kot, sebab Carnix ni dia more kepada orang kata apa, tak pun cara aku terangkan singkat. I'm sorry lah guys. So itu saja penerangan bagi setiap watak. Ini aku include sekali Eloria, Cume, Drakta, Silurian. Penerangan bagi setiap watak lah. So penerangan bagi setiap watak dah habis. Korang nak apa pula lepas ni? Jangan lupa komen, okay? And itu saja dari saya. That's it. Bye bye. Assalamualaikum.